Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jumpa dan menekan subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi awal video terbaru. Okey, pada entry video kali ini sepanjang bulan Jun ini, apakah bantuan-bantuan yang anda boleh pohon dan anda boleh semak? Jadi untuk rakyat Malaysia sekalian, ada untuk persekutuan dan untuk negeri. Ikuti video ni. Jom kita mulakan satu persatu. Sebelum kita nak mulakan apa yang kita nak sampaikan pada entry video kali ini untuk maklumat semua untuk permohonan baru STR dan juga rayuan STR telah pun ditutup pada 15 hari bulan. Okey. Yang STR tu kita cuma perlu tunggu apakah langkah-langkah seterusnya, kejadian-kejadiannya seterusnya. Okey. Dan selain daripada itu kita kena faham dengan jelas ada bantuan-bantuan yang akan orang kata turut disalurkan kepada rakyat Malaysia ni. Khusus, macam kita cakap untuk golongan-golongan tertentu dan secara umum STR dan SARA. Jadi STR dan SARA kita dah cakap tadi settle. Kita cuma tunggu perkembangan yang seterusnya saja. Dan apa lagi untuk rakyat Malaysia? Ini merupakan bantuan yang khusus yang mana admin jangkakan akan ramai yang akan layak menerimanya. Yang pertama kita sebut tentang bantuan voucher Kita Selangor. Voucher Kita Selangor ni merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor dalam bentuk voucher keperluan asas. Laporan semasa menyatakan agihan bermula bulan Jun 2026. Agihan akan bermula bulan Jun 2026 dan permohonan telah pun dibuka. Ambil perhatian perkara ni. Dengan amount sekitar RM100 sebulan selama 6 bulan untuk kategori yang layak. Bukan adalah antara syarat wajibnya mestilah penduduk dan pemastautin tetap negeri Selangor, lahir di negeri Selangor dan sebagainya. Perkara-perkara yang asas tu kita kena ikutilah untuk memohon voucher Kita Selangor ni. Dan yang seterusnya yang melibatkan Selangor ni juga, iaitu Bantuan Sihat Selangor, BSS, bukan BFF, BSS, Bantuan Sihat Selangor. Bantuan akses rawatan di klinik panel untuk isi rumah B40 yang layak. Ambil perhatian dekat sini Dan yang seterusnya, program bantuan kerajaan negeri Selangor yang lain. Contoh bantuan pendidikan, warga emas, kebajikan dan skim negeri boleh disemak melalui portal rasmi negeri. Perkara ni kita kena faham jelas. Dekat mana nak semak berkenaan dengan bantuan negeri Selangor ni? Bantuan negeri Selangor ni anda boleh semak melalui access.selangor.gov.my. access.selangor.gov.my. Yang mana itu merupakan pusat sehenti bantuan kerajaan negeri Selangor. Jadi boleh semak maklumat program, daftar dan hantar permohonan dalam bentuk yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri. Ingat tu. Manakala untuk perkara yang saya sebut tadi tu, yang BSS tu, anda boleh buat semakan dan permohonannya melalui bss.cellcare.com. Dekat situ. Untuk apa? Untuk daftar pemohon baru, log masuk, semak status permohonan dan urusan rawatan kesihatan Selangor. Perkara ni harap jelas untuk rakyat negeri Selangor. Anda kena memohon segera dalam bulan Jun ini. Baik, selain daripada negeri Selangor, ada negeri lain juga yang turut mengambil inisiatif membantu rakyat di negeri mereka. Tak lain tak bukan negeri Johor. Jadi untuk maklumat semua Bantuan Kasih Johor BKJ 2026 untuk fasa 4 program bantuan negeri Johor dengan pelbagai kategori bantuan. Untuk Jun 2026 terdapat tempoh rayuannya 1 hingga 14 hari bulan Jun yang mana telah pun tutup dan keputusan rayuan akan diketahui sekitar 25 Jun. Jadi orang negeri Johor ambil maklum perkara ni tentang Bantuan Kasih Johor BKJ 2026. Kerajaan negeri Johor juga memaklumkan proses penyerahan ataupun agihan BKJ dilanjutkan sehingga 28 Jun 2026 di lokasi terlibat bagi memudahkan penerima. Jadi kita kena fahamlah tempoh untuk pembayaran tu dilanjutkan sehingga 28 hari bulan Jun. Jadi ayo semoga ramai yang dapatlah cerita dia, sebabnya permohonan rayuan telah pun ditutup yang mana ianya dibuka 1 hingga 14 Jun yang lalu. Jadi semoga ramai yang akan dapat bantuan ni dan boleh menyemaknya nanti. Dan seterusnya
yang melibatkan negeri Johor juga, iaitu bantuan pendidikan MAINJ, Majlis Agama Islam Johor. Okey, contoh bantuan tertentu untuk pelajar yang layak turut dibuka mengikut skim semasa. Jadi daripada semasa ke semasa anda boleh menyewa bantuan pendidikan Majlis Agama Islam Negeri Johor ni. Okey. Bagi BKJ, bantuan Johor ni, anda boleh semak status anda di bkj.johor.gov.my untuk membuat semak status bantuan, permohonan jika kategori dibuka, keputusan rayuan dan semak keputusan menggunakan nombor MyCard. Jadi ingat anda boleh buat semakan bantuan kasih Johor ni BKJ melalui laman sesawang mereka bkj.johor.gov.my. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua, okey, bantuan-bantuan ni yang sebut tadi tu melibatkan persekutuan, yang mana persekutuan STR dan SARA lah, yang mana ia telah pun ditutup pada bulan Jun pada 15 hari bulan. Dan untuk kerajaan negeri Selangor dan negeri Johor ada menyalurkan bantuan-bantuan. Jadi untuk semakan, ambil perhatian kat sini, bagi negeri Selangor, segala bantuan-bantuan yang melibatkan negeri Selangor yang Amin sebut itu, okey, anda boleh semak melalui access.selangor.gov.my. Okey, di kat situ. Dan Johor pula, bkj.johor.gov.my. Okey, manakala untuk bantuan persekutuan yang melibatkan STR, macam biasa, portal MySTR bantuan tunai.hasil.gov.my. Dan untuk semakkan SARA pula, anda boleh lakukan di sara.gov.my. Kami harap perkara jelas bulan Jun ini masih sempat lagi untuk memohon bantuan Selangor dan juga untuk membuat tempoh untuk buat semakan permohonan-permohonan bantuan-bantuan yang disalurkan. Okey, terutama bantuan Selangor yang masih lagi dibuka permohonannya untuk bantuan apa yang dikatakan sebagai bantuan kita Selangor ni masih lagi dibuka. Okey, cepat memohon sebab ia akan diproses dengan segera, sebab pembayaran akan bermula dengan keadaan segera. Begitu juga dengan bantuan-bantuan yang lain yang disebut tadi tu, seperti bantuan kasih Johor dan sebagainya. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Sepintas selalu untuk kita faham, untuk kita tahu bulan 6 ada perkara yang kita boleh memohon dan kita boleh semak. Sama ada bantuan daripada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, iaitu Selangor dan kerajaan negeri Johor. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat pada semua yang mana terkait dengan bantuan-bantuan ni. Ayo, mohon segera semak. Boleh semak. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye.